Pasal umur kita koh tua, amal ibadat kena koh tambah. Kalaulah kita koh tua, amal ibadat koh kurang, tak kena tu. Silap banyak. Allah Ta'ala sebenarnya dia sayang kita. Dia sayang kita. Dia beri kita koh tua, koh tak berapa lalu makan. Banyak kara dah tak boleh makan. Jadi masa untuk makan tu kurang dah lah. Allah Ta'ala beri kita tua, nak main ke apa dia tak eruk dah. Pasal Allah Ta'ala kata, boleh mainnya. Boleh main. Jadi masa mu yang selebih hak dulu mau main lah ni tak main dah, mu kena buat benda lainnya. Kalau dulu mu kecek jak pagi sampai gelap, mu go segar kan. Makan sedap ke apa sedap, kecek pun sedap lah. Nah ya weh. Lah ni tak cekak dah, nak kamu tak cekak dah. Mu kecek benda lain lah pula. Walahnya Allah Ta'ala buat mari kakak tu mungkin dari sudut material, mungkin dari sudut fizikal, mungkin dari sudut benda-benda dunia, kita koh kurang. Tapi kita kena tambah kakak akhirat. Kita tak nampak benda tu. Dah mau kurang-kurang, dah makan ke apa begini. Banyak masa duduk saja. Masa itulah banyak boleh buat amal ibadat. Bukan bermaksud bila muka tua jadi muka amal ibadat koh kurang tu. Kena biar congit lah. Bila muka tua amal ibadat koh banyak. Kakak dunia koh kurang. Waktu muda mu dulu, mu banyak bagi dunia. Congit hak akhirat. Pada uruf, pada adatnya lagu tu lah kita. Kabar pun mu tua pun hak dunia pun mu koh kurang. Akhirat pun tak ada kau sekarang rabuk. Pakai dia mu. Jadi ya kita rugi sepanjang hayat kita. Rugi sepanjang hayat.